Kalau korang nak boycott, itu terpulang pada diri sendiri. Tapi tak payah ajak orang kot. Masing-masing boleh pertimbangkan sendiri, masing-masing boleh pilih nak boycott ke nak support. Kita kena tengok cermin, kena turunkan ego sikit sebenarnya. Animai ataupun animasi Malaysia takkan sampai level yang kita sampai sekarang ni tanpa penonton-penonton, peminat-peminat daripada Indonesia. That's a hard pill to swallow, but it is the truth. Okay, itulah kebenarannya. Saya baca komen-komen orang Indonesia suka claim animasi Malaysia, apa yang mereka cakapkan. Saya faham kenapa ramai orang Malaysia yang marah sangat yang boleh komen macam ni. Tapi kan pada saya kenapa kita nak ambil diorang punya komen tu masuk dalam hati, sedangkan kita tahu apa nilai kita, nilai animai tu dekat mana. Buat apa kita nak heran bila diorang cakap Upin Ipin tu Indonesia punya, buat apa? Lekopak buat Upin Ipin sampai level orang Indonesia pun suka, tu menunjukkan kebolehan, kehebatan, kemahiran orang Malaysia. Bila Bobo Boy kena claim, Ejen Ali kena claim, apa yang korang perlu fikir ialah wow, hebatnya Monster dengan wow animation ni sampai orang dari negara seberang pun nak claim. Sekurang-kurangnya itulah cara saya berfikir dan saya rasa semua orang pun perlu fikir macam tu. Tak payah ambil serius bila mereka claim ke, bila mereka cakap apa-apa ke. Yang penting kita fokus kepada diri kita sendiri. Kalau korang terpaling triggered sekali bila orang Indonesia claim animasi Malaysia, what if korang ketepikan korang punya perasaan triggered tu dan fokus untuk support animasi Malaysia. Ejen Ali The Movie 2 nak keluar panggung wayang ni, so dah boleh kumpul duit, beli tiket tengok dekat wayang, bukan dekat Telegram. So tak payahlah nak jadi yang terpaling triggered bila orang Indonesia claim Bobo Boy tu Indonesia punya, tapi bila Bobo Boy Galaxy Gentar keluar, korang bising kenapa banyak iklan walaupun dah bagi free. Aduh.